Ramai orang muda dah muflis seumur 35 tahun disebabkan pinjaman peribadi. Tonton video ini sampai habis kalau anda tak nak termasuk dalam sebahagian statistik tersebut. Menurut rapor The Star, pada Mac 2025, sejak tahun 2020, seramai 5,272 belia bawah umur 34 tahun telah diisytiharkan muflis. Data Jabatan Insolvensi pula menunjukkan pada tahun 2024 sahaja terdapat 2,776 kes muflis akibat pinjaman peribadi, meningkat berbanding tahun sebelumnya. Kenapa boleh jadi begini? Ramai ambil personal loan untuk tampung kecemasan, beli kereta luar kemampuan, buat majlis kahwin besar, bayar hutang lama dan sebagainya. Masalahnya, bila tak mampu bayar, faedah semakin menekan dan akhirnya terjerat hingga muflis seumur 35 tahun. Sepatutnya, pada usia ini kita bina aset, tapi ramai yang akhirnya tenggelam dalam hutang. Penyelesaiannya, yang pertama, jangan sesekali ambil pinjaman peribadi tanpa pelan bayar balik yang jelas. Jika boleh, elakkan sama sekali pinjaman peribadi. Yang kedua, kalau dah terjebak, jangan tunggu hingga kewangan semakin teruk. Dapatkan hikmat AKPK lebih awal. Ketiga dan yang paling penting, amalkan konsep simpan dahulu baru belanja. Latih tabiat menyimpan secara berdisiplin. Simpanan ini sebagai asas kewangan masa hadapan. Untuk pastikan simpanan lebih selamat, cuba tukarkan sebahagian ke bentuk emas. Dengan Public Gold, anda boleh mula serendah RM100 saja. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas fizikal Public Gold, boleh klik link profile untuk daftar percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.